Okey, kita sambung lagi untuk soalan nombor 13. Kita akan buat untuk bumbung pandangan hadapan. Okey, video kedua ni bumbung pandangan hadapan. Okey, jadi kita boleh unjurkan. Okey, apabila unjuran, kita kena refer untuk pandangan atas dan juga pandangan sisi ya. Okey, kita buat satu persatu dulu. Okey, tumpu kasau ni kita unjurkan dulu. Tumpu kasau. Okey. Kemudian ketinggian untuk bumbung. Okey, kita unjurkan dulu. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi satu persatu. Kita ambil yang ini dulu. Okey, untuk yang ujung. Okey, sini. Okey, sini satu. Okey, kemudian ambil yang puncak. Sebab kita nak tahu puncak dia di mana. Okey, ini adalah puncak dia. Kemudian untuk yang tepi ni. Okey, di sini. Okey, jadi kita dah dapat 1, 2, 3. Ingat ya, kecondongan kalau macam ni kita dah jumpa dia punya puncak. Jadi kita tak perlu ambil tahu dia punya sudut tu. Tapi memang sudut dia dah confirm. Kalau nak cari dia punya kecondongan mesti 30 darjah. Macam ni. Okey. 30 tak. Yang ini bukan. Sebab dia ada puncak. Jadi kita tak boleh gariskan 30 darjah. Kita kena ikut titik persilangan dia. Okey. Okey. Dah dapat. Okey. Yang ini dia ada kat sebelah belakang. Kemudian kita pergi ke nombor 2 ni. Okey. Unjurkan ke pandangan bawah. Okey. Ini adalah nombor 2. Sini adalah nombor 2. Okey. Jadi di sini titik persilangan dia. Okey. Kemudian tengok dia ada satu lagi nombor 2 sebelah belakang. Okey. Jadi kita unjurkan. Jadi ini adalah ni 2, ni 2. Jadi 2, 2. Sebab ni ada 1, ni ada 2 kan? Unjurkan ni 1, ni 2. Okey, kemudian ada turun bawah. Okey, yang ketiga. Sebelah sini tak nampak sebab dia terlindung dengan puncak yang ini. Okey, yang ini dia nampak sebab ni adalah dia punya ni line dia straight. Okey. Jadi unjurkan ke bawah. Okey, ini dia bahagian belakang ni kan. Okey. Unjurkan untuk yang ini. Okey. Ini turun. Unjurkan. Okey. Sama dengan belakang. Sebab dia straight. Jadi bila kita tengok daripada sini. Yang belakang ni akan nampak lah. Sebab ni dia straight. Okey. Unjurkan ke bawah.
Ini adalah 1, ini 2, okey. Dan ini garis tengah dia. Ini adalah ketinggian dia. Okey. Jadi gariskan. Okay. Sebab ini dia straight ke sini, ini adalah bumbung tebing layar. Okey, bumbung. Ini adalah jenis bumbung. Bumbung tebing layar ke bumbung apa? Okey, dia straight, bumbung tebing layar. Nampak dia straight, nampak? Tapi bila kita tengok daripada sini, dia nampak bentuk segitiga. Okey? Nampak? Daripada sini, kita nampak dia straight. Okey? Mata kita kat sini, dia nampak straight. Tapi bila kita tengok daripada sini, okey, sebenarnya dia bentuk segitiga. Ini adalah bentuk tebing layar. Okey? Ini adalah bentuk tebing layar. Kalau kita tengok tebing layar, cuba tengok. Dia garisan berdouble. Okey? Jadi, bawa turun bawah, bawa turun bawah. Ini ada garis tengah ya. Jangan tak buat garisan ni. Okey. 1. Dan bawa ke atas. Okey. Kemudian gariskan. Ni tebing layar kena hitamkan. Okey. Dah siap yang itu, kita buat dinding dia pula. Okey. Dinding. Okey, dinding kita kena ambil yang sebelah dalam. Garis yang sebelah dalam. 1, 2, 3. Okey, yang ketiga. Unjurkan. Oh, sorry. Bukan yang garisan ini. Ini dinding. Okey, ni bumbung. Maaf. Okey, ni bumbung. Ini dinding. Ini di rumah kita kan. Ini bumbung berlepa. Jadi ambil yang sebelah
luar sekali. Ni okey. Turun bawah. Sama juga dinding sebelah luar. Turun bawah. Okey. Ini adalah lantai. Okey. Gariskan, unjurkan. Okey, untuk lantai dia kena ambil garisan yang sebelah luar. Okey, kena ambil garisan yang sebelah luar untuk yang bumbung. 1, 2, 3. Okey. Okey, itu adalah dinding. Lantai. Okey, lantai. Okey, kalau kita tengok kat sini dan di sini, dinding, ni pun dinding, dia berada di belakang tiang. Nampak? Ni ada tiang. Tiang. Jadi, unjurkan ke bawah. Sebab tu saya kata kena guna pensel mechanical. Saya guna pensel 2B sebab nak awak nampak. Nampak? Kemudian hitamkan. Untuk lukisan bumbung, untuk lukisan bangunan memang kena betul-betul teliti. Okey, memang kena betul-betul teliti. Kalau tak nanti lukisan kamu ada yang tipis, ada yang tebal. Nampak macam ni. Okey. Untuk ini bumbung C. Dia ada garisan ni kan. Jadi kita kena buat garisan bumbung. Kena ada. Okey. Maksud ni depan. Ni depan. Lepas tu nampak dia masuk ke belakang. Bumbung tu masuk ke belakang pula. Okey. Kalau kita nampak sini. Sini macam ada kawasan tanah pula. Okey. Okey. Dah siap untuk bumbung dan juga dinding dan juga untuk lantai. Okey, ini adalah video kedua untuk bumbung pandangan hadapan dan juga untuk lantai dan juga dinding bagi pandangan hadapan. Kamu cuba buat.